Mana si lebay tu? Lebay? Bijai, YB, Macam-macam Bang Toi. nama. Semua dia ada. Dia buat pusaran dulu. Tisu ni adalah benda yang paling mudah untuk bersihkan cerminan diri. Cerminan diri? Yes. Kita wajiblah bercermin diri kerana bukan sekadar tengok kecantikan ataupun rupa. Kita kena sedar diri. Bila tak kacak tu kita kena pakai jati. Abang brother yang muka tak ada tu pakai jati baru naik seri. Abang brother yang ketawa Apa dia nak ketawa macam tu? Auto handsome Ya. Kau tengok. Berapa bulan ni paling ramai abang brother. Dan tak sempat geng nak buat video, cuma sempat salam je. 30-an punya orang straight ni. Straight orang muda. Tadi pun akak brother. Abang brother semalam ramai. Abang brother. Muda-muda aku cakap, macam bawah aku je. Alamak, dah pakai jati. Alamak. Zaman aku bayar-bayar abang tu pun aku tak pakai jati. Abang tu kerja apa? Macam tadi ada cikgu. Cikgu-cikgu. Siap main teka-teki lagi. Cikgu apa? Mat, geografi, sejarah. Dah lah cikgu Kafa. Cikgu Shima. Cikgu Shima. Namanya glamour sikit lah. Shima ke apa? Isyah-isyah gitu lah. Nak pakai yang penyumbur-penyumbur tu pun? Tak payah. Boleh ambil kejap? Dah jadi minyak sikit. Sebab aku tak silap aku ni sawit gini kat ni. Kat cermin tu yang dia berminyak. Wah, Toke. Sini Toke. Wah, Toke. Sini. Saya ajar awak. Kita kena... Saya putar halim. Okey, cara-cara kalau nak turunkan. Okey, nak turunkan cermin. Tolong. Ini. Pasti yang gini. Yes. So, untuk apa? Awak boleh bersihkan mejanya dulu. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Itu. Jom kita pusingkan dulu. Sebab dia pakai Cek bawah. selempang ni kali ni. Yes. So dia jadi gegel. Dan baru kita gini. Ini cara-cara nak bersihkan cermin. Dia bukan bawahnya aja. Dan modal tisu. Tisu bukan untuk parking dalam kereta. Belum sedih. Mana jajan dah sembang apa?